Wih, ada ikan. Ada ikan, ada ikan. Puri. Wah, jatuh. Lagi besar. Lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita dalam rancangan mancing memancing. Okey, sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita sampai dekat spot muara Sungai Melaka. Tu muara Sungai Melaka. Kita nak try target kita malam ni ikan siakap. Sambil-sambil tu kita cari juga ikan hilang ke kalau ada. Hari ni kita guna umpan hidup, udang hidup. Okey. Kita nak cuba cari siakap. Sambil-sambil tu kita pakai udang mati. Ni, nampak? Mana orang Melaka dia tahu kot tempat ni. Hari ni kita dengan player kita. Seorang je hari ni. Kita cuba malam ni. Ni dah nak maghrib ni. Dah nak maghrib. Okey, kita cuba lah. Mana yang ada, kita sebat je apa yang ada. Okey. Jangan lupa yang baru jumpa channel, jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe. Tolong subscribe geng, bagi naik subscriber kita. Sahabat-sahabat kita yang dapat yang jumpa video ni, minta subscribe. Okey. Jom kita mancing. Okay, let's go. Tengah kau nak mancing time ni le, kapal lah nak lalu, boat lah nak lalu, semua nak lalu. Aduh, yai. Okey. Inilah sedikit view dekat tepi muara ni. Okey. Sedikit view di tepi muara. Okey. Kita dah set up. Satu kita pakai udang hidup. Satu kita pakai udang kopek. Sekarang pukul 7.26. Sekarang pukul 7.26. Okey. Boleh tahan banyak nyamuk juga sini geng. Gatal. Okey, mana datang spot ni, bawa le ubat nyamuk ke, kotak telur ke. Dia punya nyamuk sini mai. Tak ada buat bincang. Dia gedah semua, dia pacak semua kena. Okey. Okey. Kita tunggu je lah. Sekejap lagi. Kita minta ada makan lah. Ini udang kopek. Ini udang hidup. Sekarang ni air dah pasang, dah separuh pasang. Tapi tak tahu lah kat sana tu macam dia buka air. Air masih keluar lagi. Air daripada Sungai Melaka. Harap-harap yang keluar tu pun air masin siang tadi. Okey. Moga-moga kita ada hasil malam ni. Okey. Mantap. Okey geng. Ada goyang-goyang tadi geng. Jom kita pegang. Ada ikan ke? Le. Apa le? Tadi ada goyang. Tadi ada goyang geng. Senyap pula. Ada ikan. Ada ikan ada ikan. Alamak, apa ni? Apa ni? Sebilang satu, sigat satu. Ini ikan bahaya ni.
Sirat siut. Aduh, habis lah. Okay, geng. Kita dapat ikan yang pertama. Aduh, dia belik habis. Macam mana ni? Aduh, habislah. Habislah tali. Aduh. Aduh, habislah tali. Rosak, geng. Rosak. Mana kepala kau ni? Okay, geng. Kita dah buat setup baru. Dah pasang baru. Tadi si sirat punya pasal habis. Aku terus potong buang je. Aduh. Tak apa. Yang ni kita setup baru. Baling. Yo. Okey. Ini ikan semilang tadi kita dapat. Okey. Kecil sangat, geng. Dia ni naik sekali dengan apa? Sirat tadi. Aku dah buang sengat dia, tapi tak apa lah. Dia boleh hidup lagi kan? Boleh hidup lagi, terlepas lah. Okey. Kecil sangat. Marah bini aku buat balik ikan kecil-kecil. Susah dia nak siang. Okey, kita lepaskan. Okey, kita teruskan. Ni tadi dah sangkut dengan sirat tu, bergulung habis aku potong dan aku buang buat baru. Okey, kita lanjut mancing. Okey, geng. Tadi abang yang kat ujung tu. Abang yang kat ujung tu dapat siakak, geng. Pandai mancing ah. Geng. Dia dah dapat siakap. Abang tu bottom je. Pandai lah abang tu. Okey, kita pun kena semangat. Ya, semangat. Okey, geng. Udang kita hilang, geng. Hilang. Ni aku pakai mata kail aku custom ni. Macam ni. Jom kita pasang. Hai, mati udang. Apa udang kita semua dah mati ni? Mati? Ha? Semua mati? Mati? Banyak mati. Semua mati? Semua mati ke? Banyak dah nak mati. Okey. Tengok mula-mula cangkuk kat tengkuk ni dulu. Lepas tu tarik getah ni pergi kat depan ni. Susah pula. Udang ni licin, geng. Licin.
Macam ni. Nampak? Nampak geng? Macam ni dia tak sakit. Nampak? Dia boleh berenang. Ni. Okay, jom. Okey. Kita buang tepi-tepi ni je. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 8.54. Dah pukul 8.54 geng. Okey. Banyak kali ketuk tapi tak lekat geng. Masih habis je umpan aku. Tak tahu ikan apa. Umpan udang hidup ni 2 kali hilang. Hilang tanpa dikesan. Dia gedik. Betul dia senyap, tak tahu dah tak ada. Aku takut ikan buntal punya kerja lah. Sahabat kita tu termenung jauh. Pelampung tak kena sambar lagi. Aduh. Tadi mula-mula tadi dapat juga ikan semilang tadi. Dah aku lepas kan, lepas tu terus tak dapat. Betul lah orang cakap lah. Ikan mula-mula kalau dapat jangan lepas lah. Aduh, aku dah lepas balik lah. Kecil. Aduh, okey lah. Tak apa lah. Kita teruskan je. Ada rezeki ada. Tak ada pun enjoy saja. Okey. Tengok view pemandangan malam ni. Tengok tu kat sana. Kedai apa tu? Kedai kuih tiaw. Oh, itu tengok tu. Ni kalau apa? Kalau apa tengah mancing ni dapat cak kuih tiaw ni. Oh, kan main sedap. Kan main sedap kalau dapat cak kuih tiaw ni. Perut ke bulu, ikan tak nak makan. Ayo, okey, tak apa. Apa pun kita semangat. Mantap. Okey geng. Rasa macam ada ikan geng. Kita try tarik. Woi, ada ikan. Ada ikan. Apa ni? Wah, Datuk. Lagi besar. Lagi besar. Wah, Datuk. Aduh. Dia telan geng. Sebelum dia jahanamkan tali aku, baik aku potong. Aduh, yai. Makin besar pula ah. Aduh, yai. Tu. Makin besar pula dia ah. Telan geng, macam mana buat ni? Orang kata ikan kalau telan mata kail dia pandai buang sendiri, betul ke? Okey. Dia dah mula. Terkeluar udang ah. Terkeluar udang ah. Sedap makan udang seko. Kau ni, hey. Okey geng, apapun ikan yang ketiga. Ikan? Yang ini ikan ke? Aduh, hai. Okey geng, kita lanjut. Yeah, mantap. Aduh. Hai. Lagi-lagi dia. King of sesirat lah Inai. Aduh, lah habau. Ni orang Melaka cakap, lah habau.
Aduh, ai. Aku pakai umpan bawah pun kau kena. Aku pakai umpan gantung pun kau kena. Apa masalah lah kau orang ni? Hai, kau ni. Ya. Ini kat badan ni. Habis udang aku. Buat hal lah. Aduh. Aduh. Udang seekor RM1 kau tahu tak? RM1 2. Aduh. Kau memplay-playkan aku macam ni. Hai, sirat. Tengok. Mati kojol udang. Mati kojol udang. Tuah. Awau lah. Orang Melaka cakap. Okey lah. Sirat pun sirat lah. Lanjut. Okay. Ini tali dah goyang-goyang ni. Aku rasa dia dah ni. Aku rasa dia lagi ni. Kita try ada goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Berat siap. Berat siap. Berat ni kau boleh percaya. Ha? Yo. Mak kau terbang. Aik. Ikan apa tu? Oh, satu. Oh, Datuk. Oi, besar. Besar weh. Tengok. Oi, ni tempat dia ni. Lari sendiri. Hanatun. Musibatun. Kau pintal kau tengok. Oh, kacau. Muara Sungai Melaka. Oh, kacau Muara Sungai Melaka. Jam. Jam. Pok sesirat. Tak apa dah cari sesirat meh. Datang Melaka. Melaka banyak. Mana nak cari pari tu? Sementara nak mancing pari, cari umpan lu main datang sini. Kau tak payah sibuk cari siakap ni. Kau cari ni. Mana? Ni tadi aku baru buang. Baru dah dapat lagi satu. Yang tak ada nak buang lagi lah. Apa yang nak mancing pari sangat tu? Umpan pari Yang ambil. Aduh. Ni, dah buang. Siapa datang Melaka nak mancing sesirat, ambil datang Melaka. Awal tak awal kan. Ni Sungai Melaka. Pot sesirat. Satu malam ni boleh 4 ekor lah. Kalau nak pergi tengok Eiffel Tower, tak payah pergi Paris, tak payah pergi London. Melaka ada Eiffel Tower. Nampak tu? Ada tu. Eiffel Tower. Melaka punya Eiffel Tower. Melawat Melaka ibarat melawat dunia. Semua ada kat sini. Tengok. Tu, warna-warni lah. Korang tengok geng. Ikan belanak. Macam tu dia duduk. Tak cari. Tepi-tepi ni dia duduk lah. Tak kau nak cari, sampai sangkut-sangkut kau menjala. Dia tak lari pun. Elok dia duduk tu. Saya umpan dah tu. Ikan. Macam hal. Ada goyang. Dia bagi member kita angkat pula. Kian dia dari tadi tak ada ikan ni. Ada rasa?
Ada. Ha? Belum. Tadi loceng bunyi 2 kali. 3 kali dah bunyi. Aku pakai udang seekor tu. Ha. Yang ni pula goyang. Oh, Kalau tali. Yalah. Awak betul lah. Adik. Hati-hati letak balik. Prank. Letak balik. Kita dah tunggu sampai pukul 11 ni. Pukul 11.13. Waktu sekarang 11.13. Tak ada ikan nak makan dah. Sirat pun dah tak nak makan dah. Air pun dah mula surut balik dah. Okay. Pisang. Ada dapat tak? Ha? Sirat. Okay geng. Untuk setakat ni kita punya perjalanan memancing kita malam ni. Tak boleh pergi dah. Lama dah kita tunggu ni. Asyik ikan apa? Ikan apa? Sirat tu je kita dapat. 3-4 ekor dah dapat. Jom cukup sampai sini. Okey. Yang mana nak dapatkan ikan sesirat boleh datang sini ya. Muara Sungai Melaka. Yang mana nak cari sesirat banyak boleh datang sini. Okey. Korang nak tengok aku mancing kat mana dalam Melaka ni, korang boleh tulis dekat komen kat mana aku nak kena mancing lagi kat Melaka. Okey. Kat mana pot-pot yang boleh aku pergi, kat mana korang nak tengok aku mancing, korang boleh tulis dekat komen. Okey. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye.